So dia punya plan yang which is nak tukar kerja kat KL tu, dia dah tertangguh disebabkan most of the project tu I akan push tu. Semua salah you. Semua salah you. Habis tadi I further kerja in industri biologi lagi, which is I work as a veterinary assistant dekat klinik veterina lah. Lepas tu I dah start aktif balik. Tapi bila masa aktif tu I kan duduk Johor. So every week I akan naik KL untuk buat kerja-kerja macam tu. So kadang-kadang every week I akan naik KL. Ataupun dalam satu minggu tu, macam contoh hari ni naik, esok balik Johor kerja, lusa naik balik KL. Penat. Tapi kadang penat kita tak rasa kita dapat kuasa penat tu hilang kan. Betul. So lama-lama tu memang passion, tapi poket tu makin menipis atas jalan raya lah. Naik itu kan. So kan macam habis kereta lagi kat rumah. Lepas tu lama-lama macam okay, why not I cari kerja vet dekat belah sana lah. Kalau I masih nak kerja dalam vet, okay, I pun macam slowly. Tapi tiba-tiba rezeki, Alhamdulillah, shout out to agency Rafa and Models juga. Dia nak juga kan. Okay. Dia tepuk agency lakon dia jugalah. Kita tahun bila tu? Kira macam your journey yang start, yang betul-betul I dapat a big character in drama tahun lepas lah. Kita submit itu punya profile apa semua, and then dia punya agency submit dekat production apa semua, and Alhamdulillah rezeki dapat watak yang agak supporting punya watak dekat drama. So dah tak sempat dah nak cari kerja. So jadual kita dah lari lah untuk sebelum tu Alhamdulillah sentiasa rezeki tu Allah buka lah pintu untuk saya. Itu sebab you ada effort juga kan. Orang cakap you kena usaha, tawakal, and then Alhamdulillah lah Tuhan pemudahkan. To say dia pun ada bakat dia sendiri. So bila kita submit, production pun suka ni, then they give the watak. Walaupun itu first time dia dapat karakter yang besar. For me, because I know dia daripada before that, daripada 2 tahun lepas saja. So ada satu pertandingan pertandingan modelling yang which is dia contestant, saya sebenarnya one of the judges. One of the is it the Kenanga? Yes, WC Model Search 2025. 25. She's not jam to the tour. It's okay, you look young, so you don't have to worry, you look young. So on that competition, I nampak dia senang to develop. I nampak dia someone yang senang to bekerja. I nampak bakat dia sebab dia daripada teater. Teater ni something yang is very fundamental kalau dalam acting. Sebab you can go anywhere when you